cukup duit nak bayar ni. Kalau tolong minta bayar boleh bang? Ha? Tak cukup duit nak bayar ni barang ni. Saya pun tak banyak. Okey tak apa bang. Terima kasih Tak lagi bang. Bang, sorry ganggu bang. Saya tak cukup duit nak bayar ni. Boleh tolong bayar bang? Tak cukup tangan ni. Okey tak apa. Terima kasih. Terima kasih. Tak apa. Bang, sorry ganggu. Tak cukup duit nak bayar ni. Boleh tolong bayar kan abang? Ha? Tak ada duit nak bayar ni. Eh, Tak boleh bang. saya pun tak cukup. Saya pun pakai my card saya. Okey tak apa. Terima kasih Assalamualaikum bang. Saya tak cukup duit nak beli roti. Kalau abang tolong membayarkan tu Boleh. boleh bang? Tak apa bang, tak usah lah bang. Tak apa bang. Tak apalah, saya tak kisah. Tapi ni tak apa. Ni lebih lah bang. Kenapa bang? Tolong saya, abang tak kenal saya bang. Alah. Tak ada abang, ni berapa ringgit? Islam tak apa. Tak apa, betul ke bang? Tak kisah, tak apa. Tak susah lah abang. Tak susah lah. Oh, boleh je. Tak adalah sebab abang tolong saya ni. Sebab abang bukan kenal saya tadi. Alah. Tak apa. Tak apa, tak kisah. Tak apa. Tapi ni lebih nanti bang. Belilah air ke apa ke? Boleh hantar aku nak roti bang. Tak apa. Terima kasih bang Sama. Terima kasih bang. Sama. Nah bang. Sekali. Aku boleh. Ni dah ada orang infak, dah ada mastercard bang. So saya cari siapa yang tolong. Betul bang. Nah bang, ni rezeki abang hari ni. Sebab abang tolong. Ni rezeki abang hari ni RM50. Ni sebenarnya bang, tapi ni tak beli pun. Saya orang lagi siapa tolong. So abang tu ditolong. Kita memang macam tu. Tak, orang Melayu kena siapa ya? Orang susah kan. Kita kena tolong. Habis kalau dah kita nak beli susu, nak beli apa, roti nak makan pun. Tak tolong kan. Benda kita boleh tolong, kita tolong. Okey dah bang. Terima kasih bang. Sebab jadi orang yang baik. Abang banyak tau. Okey.